Gaslighting, cara narsistik buat kau ragu diri sendiri. Dia cakap, dia lukakan. Tapi bila kau tanya, dia pusing balik. Aku tak pernah cakap macam tu pun. Kau ni je kot yang overthinking. Kau ni sensitif lah. Kau silap dengar kot. Padahal, dia yang cakap. Itu semuanya benar berlaku. Itulah contoh gaslighting. Kerja dia bukan untuk cari kebenaran tapi buat kau rasa ragu dengan ingatan korang, kewarasan korang, perasaan dan diri kau sendiri. Mula-mula kau rasa yakin. Lepas kau mulalah confused. Lama-lama kau mula percaya, mungkin betul aku salah. Itulah perangkap dia. Bila kau tak percaya diri sendiri, kau mula percaya dia. Dan bila kau hanya percaya pada dia, senanglah dia nak kawal emosi korang dan serap energi korang. Gaslighting buat kau rasa gila walaupun kau sebenarnya seorang yang waras, yang bijak, yang pandai. Dia akan buat kau rasa bersalah walaupun kau sebenarnya adalah mangsa. Dia akan buat kau ragu diri walaupun semua bukti ada. Orang yang sayang tak akan buat kau rasa confused. Orang yang ikhlas tak buat kau rasa gila. Bayangkan ni gaslighting yang terjadi pada seorang anak mangsa narsistik. Kalau seorang tu buat kau rasa ragu diri setiap kali kau luah, itu bukan cinta, itu satu gaslighting. Follow aku kalau korang nak belajar detect manipulasi halus dan protect energi korang dan dapatkan buku aku, Narsistik.